saya ada dua yang besar lah. Satu dasar, satu personality. Dari segi dasar, sekurang-kurangnya kita dah ada konsensus nasional baru yang ada 3 tonggak. Tetapi yang mengikat ketiga-tiga tonggak itu ialah kefahaman berkaitan kita kena bersetuju atas perkara-perkara yang fundamental. Itu yang jadi perlembagaan itu. Kita kena setuju yang itu. Yang itu kalau kita tak setuju memang susah lah. Dan dalam perlembagaan itu pun ada dia punya pillars. Janganlah pillars itu pun nak dipindah. Contoh kedudukan 153 kedudukan raja-raja itu jangan disentuh lah. Sebab nanti ada yang kata kita kena ikut perlembagaan Malaysia, tapi perlembagaan persekutuan itu boleh dipindah. Memang betul boleh dipindah, tapi certain pillars you don't touch. Okay, right. So yang itu kena setuju. Right. Perkara-perkara ranting itu kita bolehlah berbeza pandangan, dan kita bersetujulah untuk berbeza pandangan tentang perkara ranting. Yang jadi masalah selalunya ialah perkara ranting itu berbahas sampai ke subuh. Perkara yang pokok, yang fundamental tu ke tepi. Jadi kita kena setuju dulu the fundamental. Kalau nak debat manifesto yang fundamental, letih. Yang dah ada di depan kita ialah perlembagaan persekutuan dan rukun negara. Ini 2 tonggak utama. Jadi cara kita ialah kita nak membina jambatan dan kita dah ada dia punya premis. Jadi mudah untuk orang memahami. Yang kedua ialah pemimpin. Saya rasa kenapa Hamzah mudah diterima. Dia ada 2 tau. You mungkin nak pergi jumpa orang untuk bincang. Tapi kalau orang tu tak nak, tak jadi juga. You nak bina jambatan, orang tak nak, tak jadi juga. Hamzah setakat hari ini, apabila dia nak jumpa dengan sesuatu pemimpin itu juga sedia nak jumpa dia. Saya pun tak tahu mengapa. Tapi mungkin sebab dia tak obses nak jadi Perdana Menteri. Jadi orang semua okey lah. Hamzah okey sebab dia tak obses nak jadi apa-apa. Karakter dia yang mudah. Itu memang semua orang tahu. Dia mudah didekati, dia peramah. Tapi saya rasa sebab saya cuba memahami psikik seorang pemimpin parti politik bila Hamzah ajak nak bincang. Kalau Hamzah ni terkenal, apa pun jadi, dia nak jadi PM, payah juga nak jumpa dengan dia ni. Tapi sebab semua orang kata, it's okay, Hamzah nak jumpa. Alright, boleh. Dia nak cerita pasal apa? Perpaduan, okay. Sebab orang tu tahu dia ni bukan ada cita-cita nak jadi Perdana Menteri pun. Kalau jadi itu cerita lain, tapi dia tidak obses untuk menjadi Perdana Menteri, dan setakat yang saya tahu dia tak pernah sebut soal nak jadi Perdana Menteri. Marilah mari pergi mengundi, jangan lupa kewajipan pada negara. Jangan lupa keluar mengundi.